Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, para peserta dan seterusnya, kedua ahli panel yang berwibawa sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul dalam pertandingan forum pada hari ini. Bersama saya, Muhammad Adib Naufal bin Muhammad Nazri, selaku pengurusi forum pada hari ini. Mauduk bicara yang akan kami persembahkan pada hari ini ialah penggunaan AI membantu pelajar meningkatkan penguasaan akademik. Hadirin sekalian, dalam menelusuri arus perdana yang kian mencabar ini, dunia pendidikan sedang melalui transformasi digital yang amat pesat. Dengan kehadiran kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI telah membuka lembaran baharu dalam kaedah pembelajaran dan pengajaran di dalam sekolah. Namun persoalannya, adakah AI benar-benar membantu meningkatkan kecerdasan akademik ataupun hanya membantu mereka menyiapkan tugasan dengan lebih cepat? Untuk mengupas isu ini, bersama saya kedua orang ahli panel yang amat berwibawa. Yang pertama ialah Saudari Akilah Kaisara binti Yufazli. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saudara, saya baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Seterusnya ahli panel yang kedua, Saudara Muhammad Elfi Hazri bin Muhammad Firdaus. Apa khabar saudara? Khabar baik saudara. Bagaimana saudara pula? Alhamdulillah, saya sihat sahaja. Baiklah, untuk soalan yang pertama, saya ajukan kepada ahli panel yang pertama, Saudari Akilah Kaisara. Baiklah, saudari, bolehkah saudari memperjelaskan kepada hadirin tentang peranan AI dalam membantu pelajar meningkatkan kecerdasan akademik? Tentu boleh saudara. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk memukakan pandangan. Baik, hadirin sekalian. Pada pandangan saya, AI merupakan satu inovasi yang berfungsi sebagai pembantu pembelajaran yang sangat berkesan. Dahulu, kerajaan telah membina satu platform digital yang dinamakan sebagai Inisiatif Pembelajaran Digital Malaysia atau yang sering kita kenali sebagai D5 untuk memudahkan proses pembelajaran dari rumah pada era COVID-19. Namun kini, seiring dengan pemodenan teknologi, platform tersebut telah dihubungkan dengan AI yang membantu pelajar untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Misalnya, dengan mengintegrasikan alat AI, pelajar dapat menggunakannya untuk menjana idea tugasan dan mencari maklumat dengan lebih mendalam. Mereka juga dapat mencari idea yang bernas untuk menyelesaikan projek sekolah. Ketika di rumah, pelajar juga boleh menggunakan AI untuk mencari penerangan berkaitan sesuatu topik dengan lebih mudah dan cepat. AI juga menyediakan pelbagai kemudahan kepada pelajar-pelajar yang benar-benar mahu meningkatkan prestasi akademik mereka. Misalnya, pelajar yang kurang memahami konsep algebra boleh meminta AI menerangkan langkah demi langkah penyelesaian sesuatu masalah. Dalam mata pelajaran bahasa Melayu, AI boleh digunakan untuk menjelaskan tata bahasa, membina karangan dan membuat rumusan. Selain itu, AI juga membolehkan proses pembelajaran dilakukan mengikut kadar individu. Pelajar yang lemah boleh secara perlahan-lahan belajar dengan memanfaatkan kemudahan AI untuk membuat nota, kuis dan latihan pengukuhan. Manakala pelajar cemerlang boleh meneroka topik yang lebih mencabar. Mereka juga boleh menelusuri silibus mata pelajaran sebelum sesi bersama guru di sekolah. Jelaslah bahawa AI membolehkan proses pembelajaran di Malaysia lebih menarik, fleksibel dan berkesan. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Akilah. Hadirin sekalian, jelas kita lihat bahawa penggunaan AI dalam pembelajaran memberi impak yang positif terhadap pembelajaran. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang menyatakan bahawa penggunaan AI pada masa kini telah menyebabkan pelajar menjadi malas untuk berfikir secara sendiri kerana terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan. Apakah pandangan saudara Elfi tentang isu ini? Terima kasih saudara kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan pandangan. Pada pendapat saya, risiko tersebut memang wujud. Namun demikian,
Masalahnya bukan terletak pada teknologi AI itu sendiri, tetapi pada cara penggunaannya. Bagi saya, kecerdasan buatan mampu memperkasakan kecerdasan manusia apabila digunakan secara berkhemah. Jika digunakan dengan betul, AI sebenarnya mampu membantu pelajar membandingkan idea, menganalisis maklumat dan mendapatkan perspektif yang berbeza tentang sesuatu isu. Sebagai contoh, ketika menyiapkan projek STEM seperti eksperimen sains dan pengekodan komputer, pelajar boleh meminta AI menjelaskan formula rumit atau konsep teori yang sukar difahami. Kemudian, membuat analisis sendiri berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, AI membantu pelajar menjalankan penyelidikan dengan lebih pantas. Masa yang dijimatkan dapat digunakan untuk aktiviti pembelajaran yang lebih mendalam seperti perbincangan, eksperimen dan pembentangan. Oleh itu, AI bukanlah pengganti kepada pemikiran manusia, tetapi alat yang membantu mengembangkan potensi intelektual pelajar. Terima kasih. Terima kasih Saudara Elfi atas perkongsian idea yang amat bernas sebentar tadi. Saudari Akilah, adakah anda bersetuju dengan pandangan Elfi Hazri sebentar tadi ataupun anda mempunyai pandangan lain terhadap isu ini? Baik saudara, saya sangat bersetuju dengan pandangan saudara Elfi bahawa AI mampu meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Jika kita lihat sendiri pun hari ini, ramai pelajar yang menggunakan platform AI seperti ChatGPT untuk menjana idea tugasan, membuat ulang kaji, malah mendapatkan penerangan konsep. Namun, ingin saya tegaskan bahawa penggunaan teknologi ini hendaklah dilakukan secara beretika agar AI dijadikan sebagai rakan pembelajaran dan bukan pengganti kepada pemikiran. Serta tidak menjadi medium untuk pelajar melakukan plagiarisme. Kerana jika pelajar hanya menyalin jawapan tanpa memahami isi kandungannya, maka matlamat pembelajaran tidak akan tercapai. Dalam hal ini, guru serta ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk membimbing pelajar menggunakan AI secara beretika. Pelajar juga mestilah ingat untuk menyemak semula kesahihan maklumat yang telah diperoleh. Masa depan pendidikan bukan tentang manusia melawan AI, tetapi manusia dan AI bergerak seiring ke arah kecemerlangan. AI mestilah dijadikan rakan pembelajaran dan bukan pengganti kepada usaha dan pemikiran. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih Saudara Elfi dan Saudara Akilah atas perkongsian idea yang amat menarik mengenai isu sebentar tadi. Untuk soalan yang kedua, saya tujukan kepada Saudara Elfi Hazri. Bolehkah saudara berikan sedikit sebanyak langkah-langkah yang patut diambil untuk masyarakat dalam memperkasakan pendidikan berteraskan teknologi buatan AI? Sudah tentu saudara, pada hemat saya terdapat 3 langkah utama. Pertama, pelajar boleh menggunakan AI sebagai pembantu pembelajaran dan bukannya sebagai jalan pintas untuk menyiapkan tugasan. Jika dahulu, kalkulator membantu pelajar menyelesaikan pengiraan dengan lebih pantas. Namun hari ini, AI membantu pelajar memahami ilmu dengan lebih mendalam. Namun begitu, seperti kalkulator, AI hanyalah alat dan bukan pengganti pemikiran manusia. Kedua, pihak sekolah perlu memberikan pendedahan awal tentang etika penggunaan AI supaya pelajar dapat memahami batasan dan tanggungjawab mereka. Saudara pengerusi, hakikatnya AI bukan lagi teknologi masa hadapan, tetapi teknologi masa kini. Daripada enjin carian, penterjemahan hinggalah pembelajaran digital. AI telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seorang pelajar. Oleh itu, pelajar haruslah memahami cara menggunakan AI dengan betul supaya tidak ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi. Ketiga, guru perlu menjalankan aktiviti pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis dan kreativiti pelajar seperti perbincangan perkumpulan, eksperimen dan penyelesaian masalah secara kolaboratif. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat mengemukakan idea,
menilai maklumat dan membuat keputusan secara rasional tanpa terlalu bergantung kepada AI. Oleh itu, saya yakin bahawa kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia mampu melahirkan generasi yang lebih berilmu, kreatif dan berdaya saing. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel atas penyampaian idea dan perkongsian ilmu yang telah diberikan oleh mereka sebentar tadi. Jadi rumusan yang kita boleh buat dalam forum kali ini ialah teknologi AI benar-benar membantu dan memberi impak yang positif dalam penggunaan, namun jika digunakan secara terpesong niat, hal ini akan menyebabkan kecelaruan dalam pendidikan itu sendiri. Namun, hal ini telah selaras dengan usaha kerajaan dalam memperkasakan pendidikan berteraskan teknologi. Sehubungan dengan itu, tamatlah forum kita pada hari ini. Dengan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel atas perkongsian idea sebentar tadi dan saya juga ingin memohon maaf atas segala kebincangan semasa saya mengelolakan pertandingan forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.